Weh, matching weh topi dengan motor. Gang, hari tu dah tunjuk dah kan MVX ABS V3 yang warna purple. Hari ni kita tengok warna baru lagi. Selain warna purple putih, warna ni pun mengancam juga gang. Gabungan color biru kuning ni buat motor ni nampak lagi sporty tau. Rugi kalau pun tak beli MVX V3 ni, sebab dekat depan ni design dia memang berbeza. Untuk V3 ABS, walaupun masih mengekalkan 155cc VVA, tapi ngam dah nak flag kat member pakai MVX V3 ni bos. Okey, walaupun dalam hujan, review tetap diteruskan main dekat anti-slip seat. Ni dia pekerja terbaik hujan-hujan pun review. Saja je lah mention dekat depan ni pakai telescopic fog. Selain tu ada disc brake, ada juga caliper tau. MVX ABS V3 ni pun dah ada single disc brake, single piston caliper dekat belakang. Untuk belakang sama dengan sebelum ni, dua suspension ada subtank. Pakai meter digital biasa je, tapi kalau SP pakai meter TFT tau. Lampu belakang ni pun diberi nafas baru, memang totally different dengan V2. Ni special untuk follower KB Suat Pride, tak payah muka besar-besar dah. Bawa RM488 saja untuk beli MVX ni. Nak dapatkan macam biasalah, tekan je beg biru tu, nak IC dengan sedia gaji je. Apa tengok dah video ni, like, follow, share tau. Until next review, bye bye. Assalamualaikum.